Yang kedua, hadis tentang perkembangan janin. Nabi sebut tentang 40 hari, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan, thumma yakunu fi dhalika mudghatan. Thumma yursalu ilaihi al-malak. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Setiap orang daripada kamu, kejadiannya dihimpunkan dalam perut ibu dia 40 hari. Kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Apa itu alaqah? Dalam bahasa klasik, kalau tuan-tuan dan puan-puan buka kitab-kitab hadis yang mensyarahkan hadis ni, yang klasik lah, mereka akan kata, alaqah tu ialah darah beku. Darah beku. Tapi hari ni, perkataan alaqah itu mempunyai tafsiran yang lebih baik. Kita tak kata salah yang dulu tu. Tapi itu zaman dia lah. Kan? Tapi ada yang lebih tepat daripada tu. Apa dia? Alaqah dalam bahasa Arab ada 3 makna. Ni, siapa yang belajar bahasa Arab boleh tolong sahkan. Alaqah yang pertama maksud tergantung. Sebab tu hanger orang Arab panggil alaqah. Penyangkut. Dan memang janin dalam perut ibu dia tergantung. Dekat rahim tu tergantung. Yang kedua, alaqah bermaksud sekat. Terhenti. Dan memang pada peringkat awal, dalam 40 hari yang pertama, tak ada darah lagi, jantung tak ada lagi. Tak berlaku circulation of blood. Tak ada. Dan yang ketiga, alaqah dengan makna lintah. Orang Arab panggil lintah tu alaqah. Sebab apa lintah tu alaqah? Dia kata sebab lintah ni tergantung. Dia tergantung pada badan haiwan untuk isap darah. Dan janin ni bukan hanya sifat dia macam lintah. Tempat duduk dia pun macam lintah. Lintah duduk dalam mendang, dalam air, dalam lombong. Janin duduk dalam air ketuban. Lintah hisap darah. Janin hisap plasenta. Bentuk pun macam lintah. Ni. Ini sains hari ni buktikan. Tu yang di atas tu janin. Peringkat awal. Yang bawah tu lintah. Sama tak? Saya nak tanya. Zaman Nabi SAW, siapa yang boleh scan perut mak ni? Perut ibu ni? Nak tengok tergantung tak tergantung? Nak tengok bentuk macam mana? Ni kecil ni. Kita akan kata, tak mungkin benda ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kan? Ia adalah hakikat yang kita kena terima. Hadis adalah wahyu daripada Allah. Wahyu. Maka, kita kena terima yang tu lah. Ini sampai pukul apa ni? Musik? Ini bukan musik kan? Bukan? 11.30. Ada setengah jam mungkin lah. Okay. Banyak lagi ni. Yang kedua, ilmu hadis ini telah disaring oleh para ulama berdasarkan bukti empirical dan rasional. Sebab apa? Sebab bila saya kata tadi, hadis, dia adalah riwayat. Dia adalah nukilan berita dan cerita. Kita kena faham yang tu dulu. Sebab Nabi ni dah tak ada. Nabi dah wafat. Kita tak boleh tanya Nabi, ya Rasulullah, betul ke tak betul? Rasulullah dah wafat. Kita hanya berselawat dengan bagi salam je kat Nabi. Dan juga mimpilah. Kan, siapa yang pernah mimpi jumpa Nabi tu rezeki besar lah. Tapi tak semua orang rezeki jumpa Nabi dalam mimpi dia. Hanya orang tertentu je Allah Ta'ala rezeki kan. Kan? Itu pun kalau dia mimpi pun kadang-kadang kena check juga. Takut-takut dia mimpi benda lain. Dia rasa je macam dia mimpi jumpa Nabi. Sebab Ibn Sirin pernah ditanya, saya mimpi jumpa Nabi. Dia kata sif lima tara. Ataupun sif lima ra'ait. Kau sifatkan pada aku. Apa yang kau nampak dalam mimpi tu? Dia cerita. Dia kata, innaka lam tara. Yang kau nampak tu bukan Nabi. Sedihnya dia punya excited. Nak bagi tahu kita jumpa Nabi dalam mimpi ni rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada orang yang tertentu. Kan? Tapi kita boleh mendapat khabar daripada Nabi. Ajaran daripada Nabi melalui riwayat hadis.
Jadi hadis ialah riwayat berita dan cerita daripada Nabi SAW. Maka sebab itu para ulama apabila nak saring berita dan cerita ni, ada riwayat yang mereka kategorikan sebagai mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir ni riwayat cerita yang dibawa oleh begitu ramai manusia sehingga akal yang sejahtera kata mustahil mereka ni pakat untuk bohong. Saya bagi satu contoh. Tuan-tuan, kita duduk dekat kampus Sultan Abdul Jalil. Betul Kampus Sultan Azlan ada berlaku satu kejadian. Kita tak tengok, tapi berlaku. Mari masuk kelas, pensyarah masuk kelas. Kelas kat belakang ni nama apa? Tadi? DK kan? Kita masuk DK. Kita tengok kelas sepatutnya kelas kita pukul 2. Masuk-masuk, student tak ada. Mana student aku ni? Kata kelas pukul 2. Seorang masuk. Minta maaf. Ustaz, saya lambat sikit. Tadi dekat kampus Sultan Azlan ada satu kejadian kemalangan. Na'udzubillah. Contohlah. Kemalangan. Kereta langgar motor. Cedera parah. Kita tak tengok. Pensyarah tak tengok. Saya tak tengok. Tapi student saya bagi satu berita. Berita ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul tak? Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Satu orang student lagi masuk. Dia kata saya lambat juga sebab tadi ada kemalangan, jalan jam. Saya tak boleh nak keluar daripada kampus Sultan Azlan. Saya dapat 2 sumber. Masuk yang ketiga dapat 3. 40 orang masuk, semua cerita benda yang sama. Berita ni saya kata mempunyai kekuatan. Lepas tu saya pergi ke Malim Sarjana. Saya jumpa dengan pensyarah yang tak kenal pun dengan student saya tadi. Pensyarah geografi. Dia kata betul tadi ada aksiden dekat kampus Sultan Azlan. Saya jumpa pula fakulti lain pula. Pun cerita benda yang sama. Akal saya akan kata apa? Berita ini betul ke tak betul? Betul lah. Tak mungkin akal saya kata mereka ni berpakat. Sebab yang ni tak kenal dengan orang ni, orang ni tak kenal dengan orang ni. Tak ada kepentingan untuk mereka menipu pun. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, siapa Presiden Amerika Syarikat? Donald Trump. Tuan-tuan pernah pergi tengok dekat White House? Pernah buat lawatan sambil belajar dekat White House? Tak pernah. Tapi percaya tak? Betul ke tak betul cerita tu? Macam mana kita boleh kata betul? Sebab mutawatir. CNN, Al Jazeera, apa lagi? Nickelodeon tak masuk. Itu kartunnya. TV3, RTM, TV Al-Hijrah, semua cerita benda yang sama. Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat. Kita tak pernah tengok pun dekat White House. Kita hanya dapat berita melalui orang yang membawa cerita pada kita daripada sumber yang pelbagai. Maka kita kata ini berita yang betul. Yang ni tak perlu kaji pun. Makcik yang toreh getah kat kampung tu pun dia tahu. Kalau orang tanya dia, siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Makcik pernah tengok dekat Putera Perdana ke? Pernah tengok ke? PM tu ada kat situ. Dia kata, makcik tak tengok lah, tapi TV kata macam tu. Berita cakap macam tu. Ketua kampung makcik pun cakap. Anak makcik lagi cakap. Cucu makcik pun cakap benda yang sama. Takkan dia pun nak bohong. Dia pun bukan kaki bohong. Makcik pun tahu. Ini logik, rasional. Berita yang sampai kepada kita. Hadis. Ada yang dikategorikan sebagai mutawatir. Tak mungkin salah. Tak boleh kata relatif. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab mereka menukilkan cerita dan berita. Berdasarkan apa yang mereka tengok. Berdasarkan apa yang mereka dengar. Daripada Nabi SAW. Umpamanya hadis yang Nabi SAW kata, Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, tunggu tempat kat neraka. Hadis ni diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. 70 orang sahabat membawakan riwayat yang sama. Tak mungkin mereka berpakat untuk bohong. Mereka datang daripada pelbagai background. Mereka berasal daripada kota-kota yang berbeza. Ada daripada Iraq, ada daripada Dimashq, ada daripada Yaman, ada daripada Mesir, ada daripada Maghribi. Perawi-perawi daripada seluruh dunia meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Tak mungkin ia bersifat relatif. Dia pasti benar.